Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Siti Najwa binti Zulkifli daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sains tingkatan 3 iaitu bab 3 pengangkutan. Hari ini kita akan memfokuskan subtopik yang terakhir dalam bab 3 iaitu perbandingan sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Sebelum itu, kita lihat dulu standard kandungan 3.5 sistem peredaran darah dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Seterusnya, standard pembelajaran 3.5.1 membandingkan sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk objektif pembelajaran, dalam subtopik ini kita akan mempelajari satu sahaja objektif, iaitu di mana di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat membandingkan sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, hari ini kita akan mempelajari dua jenis iaitu persamaan dan perbezaan di antara sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu untuk persamaan di mana kedua-duanya ialah sistem pengangkutan. Yang kedua, mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut. Yang ketiga, wujud dalam organisma kompleks. Yang keempat, mempunyai salur untuk mengangkut bahan keperluan sel dan akhir sekali diangkut pada jarak yang jauh. Manakala untuk perbezaan pula, anda perlu membandingkan di antara sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Yang pertama, untuk struktur, sistem bertiup dengan jantung dan injap, manakala untuk tumbuhan, sistem bersalur tanpa pam atau injap. Yang kedua, jenis salur pengangkutan di mana dalam haiwan terdapat 3 jenis salur iaitu arteri, kapilari dan vena. Manakala untuk tumbuhan terdapat hanya 2 jenis salur iaitu xilem dan phloem. Yang ketiga, tisu yang terlibat untuk haiwan, tisu yang terlibat adalah sel darah, manakala untuk tumbuhan, tisu yang terlibat adalah xilem dan phloem. Yang keempat, gas yang terlibat pula. Gas yang terlibat untuk sistem peredaran darah haiwan ialah oksigen dan karbon dioksida, manakala untuk tumbuhan tidak melibatkan sama sekali gas. Dan akhir sekali, sambungan di antara salur pengangkutan, di mana untuk sistem peredaran darah haiwan hanya satu salur yang bersambung secara berterusan, manakala untuk tumbuhan, xilem dan phloem tidak disambung dan salur yang berasingan. Jadi, anda dah jelas berkenaan dengan persamaan dan perbezaan. Mari kita lihat pula soalan. Untuk soalan, nyatakan persamaan dan perbezaan antara sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Soalan minta persamaan dan perbezaan. Jadi, untuk jawapan, anda perlu berikan satu persamaan dan satu perbezaan. Untuk persamaan, kedua-duanya ialah sistem pengangkutan, manakala untuk perbezaan, gas yang terlibat dalam sistem pengangkutan darah dalam manusia ialah oksigen dan karbon dioksida, manakala dalam sistem pengangkutan dalam tumbuhan tidak melibatkan gas. Anda juga boleh memilih pilihan jawapan yang lain. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, mengapakah kita perlu mensyukuri nikmat memiliki sistem peredaran darah yang sihat dan berfungsi dengan baik? Jadi, jawapannya, kerana sistem ini membolehkan kita hidup dengan sihat dan aktif. Jika sistem ini tidak berfungsi dengan baik, pelbagai penyakit boleh berlaku. Kesyukuran ditunjukkan dengan menjaga kesihatan tubuh badan. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.